Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidi Ismail, Juruterus Forensik Kewangan anda. Hari ini saya nak berkongsi satu testimoni ataupun feedback daripada salah seorang peserta saya yang lama, dah 20 tahun menjadi peserta program forensik wang. Alhamdulillah dia berkongsi perkembangan beliau daripada mula jadi peserta sehinggalah ke hari ini. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di skrin ataupun di video yang saya kongsikan ini merupakan satu kumpulan update yang diberikan oleh peserta saya, di mana daripada mula beliau jadi peserta ketika keadaan kewangan beliau masih lagi dalam keadaan yang agak teruk, di mana tak ada simpanan, negatif, aliran tunai, banyak hutang, dan kita perlahan-lahan menambah baik kewangan beliau. Tapi yang bagusnya beliau istiqamah dan mengikuti segala panduan yang diberikan. Jadi kalau dilihat bermula daripada tahun 2004, beliau berjumpa saya dengan gaji yang kecil, dengan defisit bulanan hampir RM1,000, hutang yang tak banyak. Perlahan-lahan kita dapat strukturkan semula, dan selepas itu kewangan beliau bertambah baiklah. Bermula dengan fasa pertama, kita tambah baik aliran tunai. Alhamdulillah, aliran tunai beliau bertambah baik dan dapat menjadi positif. Dan selepas itu secara konsisten dengan kenaikan gaji, dengan pengurangan hutang, dan akhirnya hari ini hampir 20 tahun kemudian beliau kini telah mempunyai 14 buah hartanah dengan pendapatan duit sewaan sekitar RM22,000, tak termasuk dengan pendapatan gaji dan sebagainya. Alhamdulillah, daripada mula-mula hanya ada kapcai, akhirnya beliau mampu memiliki BMW yang beliau idamkan, ada welfare, dapat menggembirakan keluarga, dapat menunaikan hasrat anak dan isteri dan sebagainya. Dan saya harap perkongsian ini dapat memberikan suntikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagai suntikan semangat untuk jangan putus asa, ambil tindakan yang sepatutnya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menjadi peserta program forensik wang dan ingin tahu bagaimana kita boleh membantu tuan-tuan menyelesaikan masalah kewangan tuan-tuan hadapi, sila klik link yang disertakan di bawah dan kami akan bantu untuk meneliti dan melihat potensi kewangan tuan-tuan dan puan-puan. Daripada situ nanti kita lihat apa yang kita boleh buat dan kita bantu tuan-tuan dan puan-puan menstrukturkan semula kewangan dan menambah baik kewangan sedia ada supaya dapat menambah pendapatan, dapat menambah simpanan, dapat menambah harta, akhirnya bebas kewangan. So, InsyaAllah jangan lupa klik link yang disertakan di bawah. Terima kasih.